Suzamadi tu memang rapat dengan saya. Tak tahu dia suka saya, tak tahu apa pasal. Dia kalau ke mana-mana dia galak ikut aku, dia bilang dengan kereta ikutlah dia. Dia suka saya, tak tahu pasal. Bang, kau memang banyak hal lah bang mengaku. Memang banyak hal bang kau mengaku ni bang. Betul. Kita punya polis trafik, Sarjan Senin nama dia. Orangnya tinggi besar, bisa begini, melenting. Macam tanduk seladang gitu. Bila Datuk Reka cerita tu, dia kata, dah lah, cuba kau try lentikkan kau punya misai tu macam Sarjan Senin yang dekat Jalan Pahang tu. Try giling jadi mula. Jadi bila time shooting orang semua suka. Dia punya pasangan dia tu Sadik, yang tukang hantar bola tu kan, namanya Sadik. Itu sebab dia bikin filem Alibaba punya lapuk Sadik Segaraga kan. Sadik Sepak Raga. Jadi nama sebenarnya orang tu namanya Sadik. Sadik Segaraga. Sepak Raga Jaring. Jadi Sadik Segaraga. Jadi anak dia tu yang apa, yang 20 sen. Ayu Ayu. Saya biasa dukung Ayu. Sebab dia, saya biasa dukung anaknya Ahmad Daud, siapa nama? Oji. Macam mana saya dukung Oji, begitu juga saya dukung anak perempuan dia. 20 sen. Okay. Terlampau sarkastik sangat lah dia bilang, macam kalau jalan gitu kan, kalau nak jalan begitu kan. Si Didi Embrong kata tak apa, kita tengok dulu, kita belum tayang, kita belum tahu macam mana dia punya feedback. Biar banyak makan nasi, jangan banyak makan filem. Istilah dulu. Bila kita take orang take 2 take 3, okay, rehearsal lagi kan. Itu yang dulu kita macam stres tau. Waktu zaman tu kita kena banyak rehearsal. Dah betul perfect rehearsal baru shoot. Tak ada, jangan makan filem, makan duit. Pasal mahal. Jadi manager teater tu dia kata, Mr. Galak, you better stop the show, dia bilang. Saya apa pasal? You tengok orang sembah pingsan. Mana boleh pingsan orang? Ini cerita biasa orang. Sekali saya selak tirai dekat panggung teater tu, memang betul banyak orang pingsan. Saya tinggalkan pentas tu, termenung juga saya dengan kawan saya lah. Apa yang hebat sangat dalam hati tu lah. Ada saya cerita apa yang hebat sangat. Entahlah, aku pun tak tahu apa yang hebat sangat orang boleh pingsan. Kita mogok, kita minta tutup studio. We don't want to work, we want our kebajikan lah. Kebajikan, banyak-banyak benda lah kan. Daripada mula kita start kerja, kita nak claim sampai sekarang, mana boleh. Macam mana boleh serasi begitu sekali dengan Datuk Yusof? Mungkin bila abang banyak makan restoran, dia adalah dicampur-campur apa dia mandram abang. Abang lari ni. Ada bang. Kau jangan percaya sangat Datuk Yusof ni. Walaupun saya dibuangkan kerja, saya fikir-fikir betul juga. Meniaga tak untung, macam mana kita nak demand? Kalau meniaga kita untung, kita boleh demand. Pernah tak ataupun abang terdengar ataupun dia berkongsi dengan abang tentang dia punya frustration ataupun rasa sukar dia untuk dia melakukan apa benda yang sepatutnya? Itu rahsia. Itu off record lah. Off record. Kita kena sembang. Jaafar Abdullah tu bapa saya. Dia ni yang mempertaruhkan dirinya fight untuk P. Ramlee mengarah kan. Yes. Yang dia kata, bos, saya boleh bet, saya boleh kerja 5 tahun tak payah bayar gaji. Kalau ini orang tak, bapa abang lah tu. Betul. Dia pertaruhkan gaji dia. Kalau P. Ramlee tak boleh mengarah, dia potong I punya gaji. Itu pertaruhan dia. Saya ingat lagi. Hari ini saya bebas. Tapi pendapatan dia bulanan tetap ada. Syukur Alhamdulillah. Dah macam pencen ni. Pencen. Sayang sangat dia. Kira pencen lah. Pendek kata pencen lah tu. Datuk Kai pun dia sekarang ni dah turun daripada kayangan stesen. Dia bermain secara marahin. Duduk bersama dengan rakyat jelata. Ini sudah mati komik saya ni. Habis satu bubur selak. Dia boleh enjoy macam baca komik kau. Okey. Abang teruslah bilik benda tu. Tak kisah nak kira kan. Tapi saya kena tutup ni bang. Minta maaf Jangan lupa
ikuti saya dalam sembangan legasi sembang sambung. Ikuti. Jangan lupa ikuti saya dalam sembangan legasi sembang sambung.